Umar nak kahwin lagi, itu memang terserah pada dia. Bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey guys, saya masih lagi kat kawasan Pahit Raja. Kalau saya tengok kat depan saya ni kan, ada satu gerai ni orang tengah beratur. Saya tak tahu dia jual apa. Tapi kontras dia guys, sebelah dia ada satu uncle dengan aunty ni, pakcik dengan makcik ni. Dia orang duduk je, tak ada orang kat gerai dia orang. Saya pun tak tahu apa dia jual sebab saya duduk dalam kereta. Yang satu hujan pula. Jom kita singgah tengok apa yang kita boleh bantu. Kita bantu guys. Ini pisang hijau ni apa Kulit warna hijau. Pisang mentah ke? Pisang masak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Jual apa ni? Oh, yang ni dessert dah ni, Jack. Dessert? Dessert. Buat sendiri ke apa? Anak yang buat, anak tu. Oh, anak yang buat. Oh, ni anak yang buat ni. Ni anak ni. Oh, okey. Ingatkan perniagaan keluarga ke apa ke? Warga lah ni, maknya, bapaknya. Iyalah. Maksudnya pakcik dah jutawan lah. Tak perlu niaga lah kan. Okey guys. Okey. SYX saya, siapa yang tak dapatkan lagi, especially peniaga, dapatkan segera sebelum habis kota nanti. Ingat 3 bulan percuma. Bulan keempat baru bayar RM50. Kontrak setahun je. Daripada asalnya 2 tahun, kita bagi setahun je. Dapatkan segera, ikut dalam link saya. Tolong anak je. Tolong anak. Ini dah berapa lama niaga ni? 6-7 bulan. Saya duduk bawah tu jap boleh? Hujan. Baru habis apa? SPM? 32 tahun dah. Oh, 32 tahun dah. Mana dah tahu, nampak muda. Saya ni mengganggu pula kan. Hidup saya ni sebenarnya saya sangat-sangat bosan. Saya tak ada kerja. Saya datang main cari pasal dengan orang. Ini meniaga dessert ni kos tinggi ni. Kenapa dalam banyak-banyak benda awak pilih dessert? Sebelum ni dekat sini tak ada macam orang jual dessert. Okey. Inilah tu yang saya try jual dessert. Okey. Oh. Maksudnya awak kat tapak ni awak dah berniaga lama lah. 7 bulan macam tu dah. Lama tu, 7 bulan. Jualan sehari berapa? 1,000? Tak lah. Kalau 1,000 tak pening. Tak pening? Minggu lepas berapa? Seminggu tau, 4,000 dah. Weh, tak ada. Tak ada? 1,000 tak ada. Minggu lepas 1,500 pun tak ada. Seminggu tu 500 pun tak ada sale. Tapi kalau kena hari yang sale okey tu seminggu apa? 1,000 lebih sikit lah. Biasalah niaga kan, ada pasang ada surut. Jemput cik. Akan menjadi satu kesalahan di undang-undang Malaysia tak? Kalau tiba-tiba hari ni saya niat nak bayarkan kek puan ni. Alah, kenapa? Tak, saya tanya je, akan menjadi satu kesalahan dalam undang-undang kerajaan Malaysia tak? Tak salah. Tak salah kan? Saya yang salah. Alah, tengok tu orang Johor. Dah lah cantik, budi pekerti tinggi. La ilaha illallah. Tak apa, jangan ambil duit. Saya bayar, saya bayar. Tak apa, ambil makan je. Rezeki Allah bagi, jangan tolak. Allahumma amin. Apa? Betul cikgu. Betul. Saya pun pernah macam tu. Cikgu mana pula? Kan? Ni setakat sekarang ni dah berapa ribu sale? Satu lebih sikit lah. So target hari ni berapa dengan selalu hujan-hujan macam ni? Kalau boleh, target memang nak habiskan lah. Oh, nak habiskan. Sebab buat kek ni daripada sampai pukul 12.30 hari tadi. Maksud dia daripada mula memang semua buat sendiri. Tak apalah, nak buat macam mana. Niaga ni biasalah, ada pasang ada surut. Betul. Assalamualaikum. Nak kek percuma tak hari ni? Nak kek apa ambil je. Air boleh apa? Boleh tu. Okey. Sama. Berapa? 52. 52. Biar betul awak salah kira kot. Tadi kak ni 2, saya dah berapa? Lepas tu kak tadi yang tadi 52. 52. Jangan ngantuk dengan Ni lebih pada cukup. Kalau kata tak apa, ambil lah. Kalau kata berniaga tak apa elok hari ni, at least saya dah cuba cover sikit. Terima kasih. Okey. Amin. Semoga sihat selalu. Amin. Semoga baik-baik je lah. Selamat dunia akhirat. Amin. Pakcik, saya nak minta tolong pakcik sikit boleh tak? Boleh. Mai berdiri sini sekejap. Saya ni tak boleh. Tak apa. Tak handsome tak apa, janji kaya. Sihat. Amin. Lah ni pakcik kat sini dengan pakcik support bisnes anak-anak kan. Betul. Bagi semangat dekat dia apa semua. Kalau kata ditakdirkan pakcik mungkin malam ni, kalau kata saya minta panjang umur lah kan. Tapi katalah ditakdirkan Allah ambil malam ni ke apa, esok tak sempat dah nak cakap apa pakcik nak cakap dengan pakcik. Saya itulah, saya doakan kalau saya tak ada, itulah cuma jaga anak-anak yang ada. Kalau apa dia nak Umar nak kahwin lagi, itu memang terserah pada dia. Bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Bagi saya biasalah, yang hidup diteruskan lah. Hidup teruskan lah. Pakcik, kalau kata ada peluang ni nak cakap apa-apa kat pakcik, saya minta jodoh ni kekal sehingga ke akhir hayat lah. Terima kasih ayah menjadi suami yang terbaik untuk ibu. Baik. Pakcik,
Saya hadiahkan ke makcik sarung kat tangan makcik lihat. Cincin belian Allah satu. Akbar. Ha? InsyaAllah, insyaAllah. Nah, sarung kat makcik. Allah. Allah. Terima kasih lah. Silver dia boleh masuk. Sarung boleh masuk tak? Terima kasih lah. Alhamdulillah. Semoga ni jadi kenangan buat makcik. Sebab rumah tangga boleh bertahan sampai lama ni, maksud dia something yang strong lah. Alhamdulillah lah. Tak benar lagi lah. 33 tahun nanti. 33 tahun kan. So saya doakan semua yang terbaik lah. Saya minta maaf banyak-banyak kalau saya mengganggu ni. Oh, terima kasih banyak. Saya memang suka main sembang dengan orang apa semua. Terima kasih banyak lah datang sini bagi hadiah. Rezeki semua daripada Allah, bukan daripada saya. Ya. Saya ni hanya orang Allah bagi untuk tolong je. Saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak. Nah. Terima kasih banyak lah. Minta doa saya sihat je. Kuat semangat, jangan pernah give up. Nah. Baik. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi nah. Nampak tak? Yang ni orang kata kasih ayah dan ibu membawa ke syurga. Nampak?